Subhanallah. Kata Allah, dia membersihkan kamu. Bersih sungguh tuan-tuan. Rumput jadi segar lepas hujan turun. Sungai-sungai jadi segar. Boleh hujan turun. Longkang-longkang ni rasa selamat tuan-tuan. Kalau tidak tersumbat longkang depan rumah kita tu, air tandas orang sebelah dia lepas je dalam longkang. Baunya boleh tahan ustaz. Dengan sebab hujan turun dia tolak sekali. Dengan air tandas kita pun jalan sekali juga. Dia bersihkan badan kita. Sebab itu saya syorkan pada tuan-tuan, mandi hujan. Demam ustaz, kalau begitu makcik kena pergi hospital. Sebab makcik yang tak sihat, bukan hujan tak sihat. Dalam makcik, badan makcik tu ada benda tak sihat. Makcik sakit apa? Pergi cek. Makcik tak ada penyakit apa ustaz sebab tak pernah cek. Pergi ke hospital, ambil darah, cek air kencing, cek segala-galanya. Badan kita penuh dengan toksin. Bila penuh dengan toksin, maka bila kena hujan dia jadi demam. Bukan hujan yang salah, badan kita yang salah. Sila buat rawatan cepat. Okey, kita hari ni kalau tak ke hospital tu sihat. Padahal tuan-tuan, berapa banyak orang yang mati mengejut sebab tak ke hospital. Kolesterol dia tinggi. Ustaz, dia kecil je ustaz, tak ada gemuk. Memang orang yang kurus kolesterol dia tinggi. Sebab dia rasa bahawa dia kurus, maka dia tak perlu ke hospital. Sedangkan penuh dengan kolesterol badan dia. Kolesterol bukan letak pada gemuk. Lega makcik gemuk kan ni. Dengar tu kata dia. Kadang-kadang kita tertipu dengan saiz. Kita tak tahu benda apa yang ada dalam badan kita. Hujan itu bagi tahu apa masalah kita. Cuba tengok orang dulu-dulu main hujan, ada demam. Budak-budak main bola dulu-dulu ada demam. Lagi hujan, lagi dia orang tunggu main bola kat padang. Tak ada demam. Pasal apa? Pasal dia sihat. Yang hari ni kita kena hujan balik masjid, bersin, maknanya ada penyakit. Memang ustaz saya ni macam-macam ada benda penyakit. Jadi jangan salahkan hujan, salahkan kita, sebab dalam badan kita ada penyakit. Hujan itu kata Allah, dia membersihkan kita. Jadi hari apa yang paling elok untuk mandi dengan hujan? Hari apa pun tak apa, mandilah. Tapi kegemaran saya ialah mandi hujan malam Jumaat. Itu kegemaran saya. Kalau berpeluang mandi malam Jumaat, hujan pukul 1 pagi pun saya mandi. Keluar daripada rumah, duduk di halaman, mandi. Pakai kain pelekat mandi. Akak-akak jangan buat. Tak tidur jiran sebelah. Dr. Ropong begini, berkembang tengok tak. Jadi kalau nak mandi, tak adahlah air hujan. Tak ada air hujan, mandilah dalam bilik mandi. Kan? Akak-akak ni sakit kepala, migraine. Ni duduk sendak-sendak macam ni, ya Allah pening ustaz Itu yang kau tak boleh datang mengaji tu, pening ya Allah. Ke pasar Ramadan boleh nampak tuan. Pasar Ramadan shopping sesak tak apa. Mengaji ni tak boleh. Tuan-tuan ambil air hujan. Okey, tuan-tuan ambil air hujan campur dengan ais cube. Ais ketul tu, ais cube tu, bubuk dalam baldi tu. Mandi. Tapi bukan mandi dengan air hujan tu, bukan mandi air biasa. Ketika dah habis mandi, ambil air cube campur dengan air hujan tadi, siram kaki tuan-tuan. Ditutup dengan air hujan campur dengan ais cube. Last sekali. Lepas tu pergi mayang. Sebab ada orang mandi, dia bubuk ais cube, dia bubuk air campur dengan air biasa, mau dia gigit. Silakan. Tapi untuk migraine, untuk sakit kepala, mandi air biasa, ditutup dengan air hujan campur dengan ais, dan tuan-tuan siram kaki tuan-tuan sampai habis daripada lutut sampai ke bawah. Ini adalah terapi kita untuk kepala. Okey, jadi masalah makcik tak ada masalah lah bila amalkan selalu mandi air hujan. Yang kedua, cara menghilangkan sakit kepala ialah kita berniaga. Buka gerai jual mi goreng, InsyaAllah kita tak kena sakit kepala. Ya, tuan-tuan boleh tengok iklan dalam TV. Anda fikir saya ada masa untuk sakit kepala? Jadi itulah ya bagaimana kita nak mengelakkan sakit kepala ya. Bukalah kedai Char Kway Teow, insya-Allah boleh. Jadi saya selalu mandi malam Jumaat. Kadang-kadang kalau saya tak ada, orang rumah saya tahan air hujan. Ustaz, nak tahan air hujan, tak ada air hujan tu daripada bumbung ke macam mana? Orang tua-tua cakap tak boleh pada bumbung, kena direct kata dia. Kena direct tengah-tengah laman tu ustaz. Orang dulu-dulu tak bagi kita tadah air bumbung sebab macam-macam taik atas bumbung tu. Taik burung, taik kelawar, taik musang, taik orang pun di atas no. Yang kita pula tadah air hujan. Ubat kata dia, ubat. Hospital kau orang kata.
Kalau bumbung kita bersih, silakan. Kalau kita tak pasti bumbung tu bersih tak bersih, tengah laman dah kita buat. Kita tak dah lah air hujan tadi. Boleh jadi untuk minum, membersihkan dalam badan kita. Boleh mandi untuk badan kita, jadi bersih untuk badan kita. Yang kedua, kata Allah, wa yuzhiba ankum rijza syaitan. Air hujan ini menghilangkan gangguan syaitan. Siapa cakap? Allah cakap. Sebab itu saya suka tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni pergi berubat, guna air hujan. Guna air hujan. Ada satu orang daripada Kedah, mak mentua saya lah, orang Kedah. Dia kata, dia panggil saya ustaz, jarang menantu panggil ustaz. Dia kata, ustaz, pergi cari saat bedak ni, mau pakai elok, boleh tidur lena pakai ubat ni, bedak ni. Saya pun tengok batu kurau, tang mana? Saya ni pun orang batu kurau, tapi alamat tu tang mana saya pun tak tahu. Menantu yang baik kan, start kereta pergi cari seluruh batu kurau, saya cari alamat tu. Rupanya bedak tiruan. Astagfirullahaladzim. Patut alamat tak jumpa, nampak benar nipunya. Saya telefon abang saya, mana dia orang yang buat jual bedak ni? Oh, dia kata ada kat Pekan. Saat abang telefon dia, lagi setengah jam dia sampai. Saya pun jumpa dia. Abang buat daripada mana ni? Bedak ni buat daripada apa? Dia kata, ustaz, bedak ni kami ambil air hujan, simpan air hujan, yang inilah kami buat bedak. Nama dia bedak batu geligah. Okey. Saya pun belilah tuan-tuan 30 botol. Menantu yang baik lah katakan tuan-tuan. 10 botol kat mak, 20 kat saya. Kan menantu yang baik tuan-tuan. Bila saya amalkan, elok tuan-tuan. Rasa lena, rasa seronok tuan-tuan. Air hujan. Tuan-tuan nak pergi ke batu kurau tu jauh, tak ada lah sendiri air hujan tu. Kalau tuan-tuan nak juga bedak batu tu, kena cari menantu orang batu kurau lah, yang mana faham, tak faham, tak. InsyaAllah menantu yang baik dia akan dapatkan 30 botol untuk kita. Tuan-tuan sendirilah boleh cari. Ada air hujan, ambil bedak sejuk, tempek-tempek, lumur satu badan. Anak yang susah nak tidur, cucu yang menangis malam, asal malam nangis, asal nangis je malam, itulah dia tuan-tuan. Jadi susah nak tidur, ambil bedak sejuk, lumur satu badan, baca Al-Fatihah 7 kali, jalan. Ada orang Kuala Kangsar telefon, dia kata, ustaz, tak mau tidur anak saya ustaz. Dah makan apa yang saya cakap? Dah, tak jadi ustaz. Macam mana abang buat? Macam ustaz cakap lah, Al-Fatihah 7 kali. Dia tempek-tempek tu ustaz, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Itu sampai kesudah tak tidur abang. Orang suruh baca surah Al-Fatihah, dia duk baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, memang tak tidur lah budak tu. Baik, jadi kalau tuan-tuan ni ada gangguan syaitan, ustaz, macam mana nak tahu ada gangguan syaitan? Banyak cara lah. Pertama, tengok pada kuku. Saya cakap banyak kali dah. Kuku kita ni bersih, putih, elok. Ada yang kuku warna merah, tu inai, kan? Okey. Bahagian yang paling bawah dengan isi, dekat dengan isi kulit kita tu, selalunya warna putih. Maknanya sihat lah tu. Kalau 10-10-nya hitam, itu tandanya sakit. Hitam ini terbahagi pada dua. Satu dekat dengan isi, satu lagi hitam bahagian atas. Hitam bahagian atas tu kena potong lah, dah potong. Yang tu bukan penyakit, tu pemalas nama dia, ngotor. Ini bahagian dekat dengan isi ni. Sekarang cuba tengok, putih ke hitam? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Tengok pada kuku. Sebab tu kuku ni banyak manfaat ni tuan-tuan. Bukan setakat yang hitam di bawah. Kuku melengkung. Kuku yang melengkung, apa kuku aku ni, ya Allah, makna tak sihat lah makcik tu. Putih dah ada, putih melengkung je dah, itu tak sihat lah tu. Nak tengok sihat tak sihat, tengok kepada kuku kita. Sekarang kita pegang kuku licin saja. Ada orang kuku melekuk-lekuk kuku dia. Ada yang terbelah kuku dia. Baik, jadi salah satu tanda gangguan sihir seperti santau, dia akan hitam di bahagian ni. Berapa jari ustaz? 10. Tapi ustaz, makcik satu je ustaz. Itu terkapit pintu. Lagi sebulan jatuhlah kuku tu, relai sendiri dia kan.